Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera, salam memacu prakarsa pendidikan, salam peneraju kecemerlangan pendidikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya Ustaz Hadi Ahmad Syukri bin Buang, penolong pegawai pendidikan daerah, Unit Pendidikan Islam, Sektor Pembelajaran, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari yang penuh berbahagia ini, pada petang yang penuh dikasihi Allah ini, dapat dipertemukan kita untuk bersama-sama berkongsi sedikit ilmu yang mampu saya berikan pada petang ini, insya-Allah. Sedang hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada petang yang berbahagia ini di dalam bulan Ramadan, moga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Ramadan yang lebih baik berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita gandakan dalam bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal kebajikan dan pahala yang berkekalan, insya-Allah. Tuan-tuan sedang hadirin yang dirahmati Allah, pada petang ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan tentang hadis 40 Imam An-Nawawi, iaitu saya petik dari hadis yang ketiga. Ia berbunyi, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islam ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Yang bermaksud daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam itu didirikan atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah utusan Allah. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga yang saya petik daripada hadis Imam Nawawi yang 40, yang mana ada kaitannya tentang apa yang ingin kita bincangkan pada bulan yang penuh mulia ini. Kalau kita lihat, sidang hadirin dan hadirat sekalian, diperkatakan bahawa Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, Islam itu ialah bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad ialah utusan Allah. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Saya petik perkataan yang terakhir di dalam hadis ini, iaitu berpuasa pada bulan Ramadan, yang kita akan relevankan dengan perbincangan, dengan perkongsian kita pada petang ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita semua menginginkan sebuah rumah yang cantik. Walaupun kita tidak mampu untuk membangunkan sebuah rumah yang cantik, tetapi apa kadarnya untuk diri kita dan keluarga kita, untuk membina sebuah rumah yang mampu menampung keluarga kita, untuk berteduh setiap hari daripada hujan dan panas. Jadi, semua keluarga menginginkan, semua ketua keluarga menginginkan untuk membina sebuah rumah yang didirikan di atas satu paksi yang kuat, yang mana rumah itu seharusnya ada bumbung, rumah itu seharusnya ada dinding, rumah itu seharusnya ada tangga jika 2 tingkat, dan rumah itu seharusnya ada tiang sebagai mengampu untuk kekuatan rumah itu, sekiranya rumah itu berdiri di atas. Itulah yang diibaratkan
bagaimana kehidupan seorang insan di alam ini, bahawa kita semua memerlukan satu tempat, bagaimana untuk kita memerlukan satu kekuatan bagi diri kita, kekuatan untuk keluarga kita, dan sesiapa sahaja yang berada di samping kita. Dan rumah itulah sebagai tempat kita berteduh setiap hari daripada apa sahaja perkara yang mampu merosakkan diri kita. Begitu juga saya kaitkan dengan hadis sebentar tadi bahawa Islam itu didirikan atas 5 perkara, tuan-tuan. Bagaimana Islam itu didirikan bersaksikan dengan Tuhan, iaitu Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad itu ialah utusan Allah. Mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ini yang kita kaitkan dengan Buniyal Islam ala khams. Islam itu terdiri daripada 5 perkara. Islam itu terdiri daripada 5 perkara, iaitu kita kaitkan pada petang ini dalam perkara rukun Islam. Islam itu sesungguhnya sangat kuat, tuan-tuan. Bagaimana kita berpaksikan dengan rukun Islam yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, dan Muhammad itu, Nabi Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Itu merupakan paksi utama. Bagaimana keimanan kita, bagaimana ketakwaan kita, bagaimana sejauh manakah kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada syahadah kita, kepada kalimah 2 syahadah kita, yang menunjukkan bagaimana kita ni adalah seorang Islam yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, dari segi faktor syahadah ini merupakan satu perkara yang perlu kita fikirkan, tuan-tuan. Bagaimana kita nak mengibaratkan bahawa syahadah ini adalah betul-betul masuk ke dalam jiwa kita, ataupun syahadah ini hanyalah sekadar di bibir kita sahaja, ataupun syahadah ini hanyalah sekadar sebutan saja. Namun kita tidak mengibaratkan bahawa 2 kalimah syahadah ini adalah menyentuh tentang keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan kita sebagai orang Islam. Yang kedua, tuan-tuan, bagaimana rukun Islam itu bunyan Islam ala khams. Yang kedua, solat 5 waktu, yang merupakan tiang agama kita. As-salatu imaduddin. Solat 5 waktu itu ialah tiang agama. Siapa yang tak solat, bermakna ia telah meruntuhkan agamanya sendiri. Jadi, solat 5 waktu yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar kita bahawa betapa pentingnya solat 5 waktu itu menjadi satu rutin kehidupan kita setiap hari, dan solat 5 waktu itu wajib kita tunaikan dan kita tidak boleh tinggalkan sama sekali. Kerana ia merupakan satu komponen utama dalam kejadian kita sebagai seorang Islam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti. Dan solat itu ialah perkara utama yang akan dihisab, yang akan diukur, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, bagaimana kita nak memikirkan tentang bunyan Islam kita ala khams, iaitu zakat. Walaupun zakat itu kita bayar apabila cukup haulnya, tetapi kita harus memikirkan bagaimana kita nak memikirkan untuk membayar zakat itu. Zakat ada berbagai-bagai, zakat fitrah dan sebagainya. Jadi menjadi satu kewajipan kita sebagai seorang Islam untuk membayar zakat, yang merupakan antara salah satu komponen pembangunan kita sebagai seorang Islam. Yang keempat, tuan-tuan, haji. Haji ini bagi orang yang mampu, bagi orang yang ditaklifkan ke atasnya boleh melakukan, boleh menunaikan haji di Baitullah apabila pada dirinya sendiri telah mampu. Namun, bagi orang yang tidak mampu ataupun dibebani oleh berbagai-bagai perkara yang mendesak dirinya untuk tidak boleh melakukan, untuk tidak boleh menunaikan haji, maka Allah telah menyarankan bahawa haji itu boleh
longgarkan. Yang terakhir yang kita nak bincangkan pada petang ini iaitu bagaimana kepentingan puasa kita dalam bulan ini berada dalam tahun 1447 Hijriah. Bermakna kewajipan berpuasa ini telah lama ditaklifkan kepada kita. Telah lama diwajibkan kepada kita sejak umat-umat terdahulu lagi. Dan puasa di dalam bulan Ramadan ini ialah satu kewajipan yang kita wajib tunaikan dan kita dilarang untuk supaya tidak meninggalkannya sama sekali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdasarkan kepada hadis yang terawal tadi iaitu hadis yang ketiga, saya petik yang ayat terakhir wasama Ramadan. Saya relevankan, kita kaitkan dengan bagaimana peri pentingnya, bagaimana kewajipannya puasa di dalam bulan Ramadan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merupakan ayat yang sangat popular. Yang ayat yang selalu kita dengar apabila kedatangan bulan Ramadan yang mulia. Selalu diujarkan oleh penceramah-penceramah, selalu diperkatakan oleh tuan-tuan guru tentang betapa pentingnya puasa, tentang kewajipan bulan puasa di dalam bulan Ramadan. Iaitu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Kalau kita lihat daripada permulaan ini, ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu ini kalau kita lihat ia merupakan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah ataupun dipanggil sebagai ayat Madaniyah. Kalau kita lihat ketika itu bagaimana orang-orang Islam ketika itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itulah orang-orang telah menerima bagaimana taklifan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran yang mereka terima daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya ialah tentang kewajipan berpuasa. Kalau kita lihat, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam perkara ini yang kita harus fikirkan ialah tentang perkataan la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Kewajipan berpuasa ini, tuan-tuan, telah disyariatkan bukan kepada kita sahaja. Syariat berpuasa di dalam bulan Ramadan, kewajipan berpuasa di dalam bulan Ramadan ini telah ditaklifkan sejak umat-umat yang terdahulu lagi. Kita pada tahun ini berada dalam tahun 1447 Hijriah. Bermaksud kita telah berada lebih 1400 tahun yang lalu meninggalkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih 1000 tahun yang lalu. Jadi bagaimana kita nak memikirkan bahawa tentang betapa pentingnya, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada wasilah, daripada risalah, daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini tentang betapa pentingnya tentang kewajipan solat, tentang kewajipan berpuasa. Oleh itu, kita sebagai orang Islam yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan yang mulia ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyarankan kepada kita supaya yang pertama sekali, sejak belum masuk bulan puasa lagi, sejak kita berada di dalam bulan Syaban, kita berada di dalam bulan Rajab, kita berada di dalam bulan-bulan sebelum masuknya bulan Ramadan lagi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajar kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita melihat bahawa sebelum kita masuk bulan Ramadan, kita telah mempersiapkan diri kita, telah menyediakan diri kita bagaimana kesediaan kita untuk menghadapi di dalam bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ini Allah telah bentangkan berbagai-bagai perkara, berbagai-bagai fadilat kebesaran yang berlipat kali ganda. Tetapi bagaimana untuk kita sebagai orang Islam untuk menyediakan diri kita dari segi jasmani dan rohani kita sebelum masuknya di dalam bulan Ramadan. Itu kita kena fikirkan. Kalau kita lihat di dalam bulan Rajab, Sya'ban,
Bagaimana bulan-bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa inilah bulan bagaimana kita nak menyediakan diri kita daripada segi fizikal dan rohani kita. Kerana bulan itu juga dipanggil sebagai bulan mencerdaskan diri kita. Di dalam bulan itu kita disunatkan berpuasa supaya berpuasa itu mampu untuk mengheret dari segi kecergasan kita nanti di dalam bulan Ramadan. Begitu juga bagaimana bulan Sya'ban itu ialah bulan-bulan yang mana dikatakan kita menyediakan diri kita supaya segala apa-apa yang kita telah tanggung pada masa lalu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita sebelum masuknya di dalam bulan Ramadan. Jadi itulah di antara kelebihan-kelebihan di dalam bulan sebelum masuknya bulan Ramadan. Apabila masuknya di dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, yang pertama sekali ialah bagaimana hebatnya di dalam bulan Ramadan ialah satu medan besar pengampunan dosa secara besar-besaran. Kalau kita lihat di dalam bulan Ramadan, syaitan dan iblis telah diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita terlepas daripada apa jua perkara yang boleh menduka citakan keimanan kita. Daripada situ, tuan-tuan, kita ambillah kesempatan. Kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak mengembalikan diri kita sebagai seorang Islam yang tulen, walaupun tidak sempurna, walaupun tidak sepenuhnya, tetapi kita perlu menghadiahkan untuk diri kita sendiri supaya kita dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar yang telah kita lakukan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam bulan Ramadan juga bagaimana segala amal kebajikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita malam dalam bulan Ramadan kita ada tarawih, kita ada solat sunat dan sebagainya. Itu merupakan salah satu perkara yang telah dititipkan, yang telah diberikan sebagai satu hadiah di dalam bulan Ramadan. Apa sahaja amal kebajikan, walaupun hanya satu perkara, walaupun hanya satu huruf berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lipat gandakan pahala amal kebajikan kita. Begitu juga dengan bersedekah di dalam bulan Ramadan. Betapa besarnya hadiah yang Allah telah berikan. Tidak menyamai dengan bulan-bulan yang lain. Kita bersedekah dengan sesiapa sahaja di dalam bulan Ramadan. Kita menghadiahkan untuk diri kita sendiri bahawa sedekah itu mampu untuk membekalkan diri kita di akhirat nanti. Begitu juga di dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menghadiahkan kepada kita bahawa kita adalah sebagai seorang insan yang belum lagi dipesankan bahawa tentang keterjaminan kita amal ibadah kita pada masa yang lalu. Pada bulan Ramadan inilah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan, ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan Allah akan menghadiahkan untuk diriku sendiri, untuk diri sahabatku, untuk diri keluargaku bahawa bulan Ramadan ini mampu segala pahala amal ibadahku akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pedoman untuk kita pada hari akhirat nanti. Jadi sebagaimana satu hadis, saya bawakan satu hadis daripada an Abi Hurairah, iaitu yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini kita biasa dengar di mana-mana sahaja, iaitu man shama ramadhana imanan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Iaitu barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang lalu. Kalau kita lihat dari segi makna hadis ini yang berbunyi bahawa sesiapa di kalangan kamu yang berpuasa di dalam bulan Ramadan khususnya, dengan rasa keimanan di dalam diri sendiri, kita berpuasa, kita rasa ada rasa keimanan dalam hati kita. Kita rasa ada ketakwaan dalam diri kita untuk memperbaiki puasa Ramadan kita, untuk supaya menyediakan segala bentuk apa juga kesediaan kita untuk mengharapkan puasa itu adalah puasa yang terbaik untuk diri kita, untuk mengharapkan pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
maka akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Jadi inilah ayat yang paling besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak merebut segala ganjaran yang telah Allah berikan kepada kita di dalam bulan Ramadan. Apa sahaja pengharapan daripada kita, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana kita nak supaya dosa-dosa kita diampunkan, bagaimana supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa sahaja hajat kita di dalam bulan Ramadan, kita mohon pengharapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang ditekankan, saya relevankan, saya kaitkan hadis ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dengan hadis yang ketiga, ya, dengan hadis yang ketiga tadi. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan, apa yang saya kongsikan pada petang ini. Mudah-mudahan segala apa yang kita dengar pada petang ini, walaupun sedikit, walaupun tidak lama, walaupun seketika saja, mudah-mudahan dapat dikongsikan kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang paling indah buat kita. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini pahala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang Muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sahaja yang mampu saya berikan buat seketika pada petang ini. Mudah-mudahan segala yang baik itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu hidayah yang tidak mampu kita ujarkan, yang tidak kita mampu ertikan dalam apa jua bentuk sekalipun. Innallaha ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.